Okay guys, sekarang ni meter kan hilang. Meter kan hilang. Tinggal seketul. Tinggal seketul je. So Brother Yam datang daripada Kajang. Dia check meter lah. Sebab kita tukar apa, plate jarum yang patah tu. Bukan hilang. Dia ingat meter hilang. Just kidding je. Sebelum dia nak pump tu, dia nak try dulu lah. Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay. Timing 1:30. Okay, hello. Okay, hello. Dah boleh pump lah. Okay. Okay. Cerita sebenar lah. Cerita sebenar. Sebenarnya meter tu tak hilang pun. Saya saja buat video cakap meter hilang. Orang komen, tengok mana yang rembat meter ni, miskin sangat kan. Saya saja je geng. Sebenarnya meter kita pergi hantar buat. Meter pergi hantar buat. So sekarang ni dah siap sikit lah Brother Jam So ni lah orang yang buatnya. Dia tak curi. Meter ni tak hilang sebenarnya. Aku hantar kat Abang Yam ni kat Kajang. So korang kalau nak modify meter, nak bagi lawa ke, boleh Roger. Terima kasih. So puas hati lah tengok. Selalu kita restore yang luar je kan. Kita tukar dia punya cover, dia punya plate, dia punya belakang tukar. So yang ni kita proses. Sebab kalau korang perasan, meter saya yang lama tu, dia punya dah agak kabur. Lepas tu jarum dah patah. Masa kita pergi RZ member tahun lepas, jarum saya dah patah. So sekarang ni kita tukar lah pada jarum yang original balik. Batang ni. Lepas tu kita tukar plate ni, press baru. So yang ni Abang Yam cakap dia tak boleh nak press lagi sebabkan dia nak test dulu tengok RPM ada goyang tak goyang. Tapi saya tak buat kosong-kosong lah, tak buat lah. So sekarang ni meter pun dah nampak insem. Meter pun dah nampak insem, kacak lagi bergaya. Nanti kita akan masukkan balik dekat RZ aku ni. So motor ni kita buat sementara. Motor ni kita bawa harian tau. Bawa harian. Boleh dikatakan masuk bulan 12 ni Jam. Masuk bulan 12 bulan 1 2026 dah berapa kali kita hantar blok. Meter tak ada. Dia tanya mana meter ni? Jam. Bukan sekadar meter dia tanya. Side mirror mana, cover rantai mana. Okey, sekarang ni Sam bawa harian, pergi kerja, balik kerja, kereta kita parking dulu. So nampak ni. Telinga capang. Tapi yang kena tahan tu dia tanya-tanya je lah. Orang cakap kalau kena tahan ni atas budi bicara jugalah. Dia tengok baik Sam cakap kan. Lepas, dia kat lepas. So sekarang ni dah masuk lah. Kau tengok capang kan. Baru je beli ni. Baru beli. Yang lama dah mana lah. Abang Manang lah Nang. Yang lama mana Nang? Set mirror lama? Buang. Jahat. Ada tergantung satu kat situ. Tapi 125 punya. So beli baru je lah. So cover rantai. Lama tak pakai cover rantai ni. Ni orang cakap barang rare abuk-abuk nampak. Pasang balik. Bajak. Bajak. So motor ni nampak biasa je lah kan. Cuma ni cari tak jumpa. Kongkot belakang punya bar tu tak ada. So sekarang ni korang jangan angin-angin dalam komen. Meter ada. Saya pergi hantar restore kat abang ni. So lepas ni. Ni baru ni. Nampak ni. Handsome nampak. Nanti dia akan press. Zaman sekarang dah tak ada ketuk-ketuk dah. Dulu ketuk-ketuk kan. Sekarang ni zaman-zaman press. So nanti dah handsome, nanti kita akan buat pemasangan. Hari ni datang dia nak try je. Alright, jangan marah-marah. Relax. Betul lah. On the spot Dia siap bawa dia punya barang lah Situ punya lah besar, ada meja lagi Boleh. Bukan senang nak tengok depan mata orang buat press meter ni. Patutlah tadi cakap hari ni boleh siap. Rupanya dia bawa mesin press je. Baik siap demol Dia ada step-step dia. Lain macam. Mantap ketua. Lagi kita tengok macam mana dah siap. Terus siap Gila lah, dia boleh bawa mesin ni. Ni ada tool-tool special tool lah panggil. Zaman sekarang dah tak ada ketuk-ketuk
Tak ada ketuk-ketuk lah. Pam terus. Pam terus. Kemas. Handsome. Lawa-lawa. Berminat? Masih Yum. YUM. Boleh PM TikTok dekat apa? Yum Zato. Yum Zato. Yum Zato. Yum Zato. Ni kawan saya main kereta ni. Budak-budak drift ni. Dalam masa sama, projek RZ. Hantar meter, hantar dia. Smart. Jom, kita pasang. Okay guys. So, meter pun dah handsome. Nampak handsome. So, ni lah barang-barang lama je. Dia punya plate. Plate dah buruk-buruk lah ni. Plate, jarum. Ni yang lama. Dah kemik-kemik lah. Dah habis-habis dah ni. So, alang-alang buat meter tu, bagilah yang baru. Handsome lah sikit dia bila kita press. So yang ni nak buat apa ni? Tampal. Alright. Nak buat pemasangan. Awak pasang ke saya pasang? Awak lah. Sekali lah. Jom. Okay guys. Okay, meter sudah hidup. Okay. Dah ganti Dia hilangkan meter tu lagi. So meter dah handsome. Semua bergerak. Lampu on. Oh ni. Ni on lampu. Handsome. Oh, okey, ada meter, ada set mirror, ada cover rantai, ada bajak. Oh, panggil set abah. Standard. Alright. So ingat, nak meter lawa macam ni, nak lawa macam ni, cari abang Yap. Ada kajang je. Okey, jangan hilangkan meter aku lagi. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate.